Ambil kenyang makan kemudian. Tapi sebelum kelas lah kena makan. Nanti lapar lagi. Ambil jadi. Chelsea champion cakap. Assalamualaikum. Kat sini Yanti nak ucapkan selamat menduduki peperiksaan PSRA pada 29 September nanti. Yanti doakan semoga Allah permudahkan urusan anak-anak untuk menjawab periksa, diberikan ketenangan. Jangan lupa minta restu dan redha daripada ibu ayah dan restu daripada guru-guru. Semoga Allah memberkati setiap ilmu yang dicurahkan kepada anak-anak, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi bin Baharudin. Dan saya Nak Azhar Ilyas, parents kepada Dona Azhar binti Muhammad Azmi. Kami berdua mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh pelajar tahun 6 yang bakal menduduki peperiksaan PSRA daripada sekolah Rendah Islam Al-Hafiz Berjaya. Semoga Allah berikan ketenangan, ilham dan juga ketenangan semasa menjawab peperiksaan. Kami doakan semoga semua calon berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak Umi, Tuan Zahra Adra dan semua anak-anak tahun 6 Sekolah Rendah Islam Al-Hafiz yang bakal menduduki PSRA pada tahun ini, ucapkan selamat maju jaya dan
kami semua. Ibu ayah doakan semoga semuanya diberi ketenangan hati, kelancaran lisan dan ke lapangan minda untuk menjawab semua paper yang akan diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukri, ayah kepada Alia Sofia binti Muhammad Syukri daripada 6 Darul Falah. Saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak yang bakal menduduki PSRA pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Fatimah Azahra, anak ibu, anak ayah. Ibu ayah doakan kakak dengan kawan-kawan dapat menjawab peperiksaan PSRA dengan baik, dengan tenang, lancar dan dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang dipelajari mencurah-curah ketika menjawab peperiksaan. So never feel alone that you are in this battlefield. Semua sedang menghadapi benda yang sama. Usaha sekarang, biar bersusah sekarang dan senang kemudian. Jangan pernah rasa tak cukup masa untuk nak ulang kaji. Selagi belum exam, sehari sebelum pun masih ada masa untuk perbaiki, masih ada masa untuk ulang kaji. Dan jangan lupa minta berkat, restu, doa ustaz-ustazah yang telah mengajar. Minta maaf kalau ada salah silap. In the end of the day, segala apa yang kita ada atas dunia ni, mohon pertolongan dengan Allah. So doa, usaha mesti datang dulu, doa dan tawakal. Biar susah sekarang, and then the result will come later. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik kami Muhammad Firas Safi, abang ini mengucapkan selamat menjawab soalan pada peperiksaan yang akan dihadapi akan datang. Semoga dapat menjawab segala soalan dan semua soalan dengan baik, insya-Allah. Assalamualaikum kepada Nisha Ajana dan semua anak-anak yang ambil PSRA tahun ni. All the best. Semoga anak-anak semua akan dapat mumtaz. Tapi kalau kita nak mumtaz, usaha pun kena mumtaz juga kan. So gunakan masa yang ada ni, gandakan usaha, tumpukan perhatian, ambil tips-tips yang berguna pada ustaz-ustazah. Semoga semuanya dapat mumtaz, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak dia kami Muhammad Zarif Irfan. Papa dan Mama tahu abang dah berusaha dengan bersungguh-sungguh sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Mama dan Papa doakan abang dan rakan-rakan akan dapat cemerlangan dalam peperiksaan PSRA tahun 2025. Buat Ustaz dan Ustazah, terima kasih di atas tunjuk ajar kepada anak-anak kami tanpa lelah dan jemu. Assalamualaikum kepada anak anda Nur Alisha Maisara. Semoga PSRA Mumtaz Bitaufiq wan Najah. Kepada anak anda Nur Alisha Maisara, semoga dapat jawab soalan dengan tenang, betul. Semoga keputusannya cemerlang, insya-Allah. Ayah dan ibu doakan terbaik untuk anak anda. Apa-apa keputusan, kami reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, saya ayah kepada Nur Kaisara Damia daripada 6 Muqammah. Ingin ucapkan selamat menduduki peperiksaan PSRA nanti. Ingat, yang penting usaha dan doa Damia, yang selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni cuma buat dengan tenang, baca bismillah sebelum mula dan yakin Allah bersama dengan Damia. Jangan risau pasal keputusan tu nanti, sebab yang paling utama kesungguhan Damia untuk jawab periksa tu. Apa juga keputusan nanti, Umi dengan Nabi sentiasa support dan sentiasa bangga dengan Damia sebenarnya. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan berikan kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Dan akhir sekali, saya ingin mengucapkan juga kepada guru-guru dan tenaga pengajar yang sanggup bertungkus lumus mendidik anak saya Nur Kaisara Damia sehingga tahap sekarang, tahap ni.
satu pencapaian yang agak cemerlang buat saya sebagai parent Damia. So akhir sekali Abi harap, Abi doakan supaya Damia akan mendapat mumtaz, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum anak mama Abang Mikail. Assalamualaikum Abang Mikail, anak soleh papa. Mama papa nak wish good luck untuk Mika. Mama doakan, mama dengan papa doakan Mika cemerlang dapat mumtaz. Papa nampak Mika banyak usaha untuk PSRA kali ini, banyak buat tuition dan juga latihan. Jadi semoga berjaya. Lak Mika, nanti mama dekat Mekah nanti mama doakan untuk Mika dan semua kawan-kawan Mika. Semoga semuanya batch tahun ni dapat mumtaz. Good luck untuk semua anak-anak, terutama sekali untuk Ahmad Mikail bin Abdul Halim. InsyaAllah dapat mumtaz. Amin. Bye. Semoga PSRA Mumtaz Bitaufiq wan Najah. PSRA Mumtaz Bitaufiq wan Najah. PSRA Mumtaz Bitaufiq wan Najah. Semoga dipundahkan, insyaAllah. Amin. So jadi last but not least, PSRA Mumtaz Bitaufiq wan Najah. Amin, insyaAllah. Mumtaz milik kita. Bitaufiq wan Najah, insyaAllah. Mumtaz milik kita. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Akhir kata, Bitaufiq wan Najah, mumtaz milik kita. Assalamualaikum.